Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak demonstrate sikit macam mana nak gunakan aplikasi SLR Manager Pro ni yang saya baru bina lah untuk memudahkan membuat artikel SLR. Tapi ini adalah yang salah satu alternatif saja, mungkin anda boleh gunakan apps lain. Contoh yang pertama, bila anda login dalam sistem ni, dia akan keluar satu paparan macam ni. Jadi yang pertama, apa yang perlu anda buat adalah anda export file data yang anda extract daripada Scopus ke whatever, mana-mana sumber. Dan kita import masuk saja dalam sistem ni. So dia akan keluar satu paparan macam ni. Kemudian akan pilih semua dan anda import artikel masuk dalam sistem. So dalam sistem ni dia akan sort, automatic dia akan baca semua data-data yang kita ambil daripada mana-mana lah, mana-mana Scopus atau website ataupun mana-mana source lain lah, untuk kita analisis systematic literature review kita. Jadi dia akan keluar macam ni. Kemudian lepas kita siapkan semua sekali ni, kita pergi kepada saringan. Dah boleh buat saringan lah, kita boleh baca mana-mana artikel yang berkenaan. Kalau tidak berkenaan, kita boleh tolak. Kan dia akan terus tolak kat sini. Atau kita scroll down sampai berjumpa ataupun mana-mana artikel yang tidak ada peluang, kita boleh tolak. Kita boleh tick untuk kita reject. Kemudian selepas kita selesai, kita menilai semua sekali dan kita pergi pada Prisma. Kat sini catat ahli ni akan keluar secara automatik kat sini beberapa artikel yang ada. Kemudian terus pergi kepada tab yang ketiga, tekan tema dan gap. Okey, kat sini sistem ni dia akan automatik baca lah. Dan kita punya analisis tema dan sebagainya dia akan keluar macam ni. Dan juga table untuk jurang dan tema kajian ni dia akan keluar macam ni. Siap sekali. Okey, kemudian kita boleh pergi pada laporan lah. Laporan, anda boleh masuk tajuk kajian anda dekat sini. Kemudian nama penyelidik sendiri, tahun bila. Okay, mungkin kita boleh letak tahun 2025. Okay, contoh soalan kajian, anda letak soalan kajian anda dekat sini. Kemudian pengkalan data ni kita boleh letak sini lah, Scopus whatever. Tempoh pencarian kita boleh letak secara sorting kat sini. Kemudian abstrak kajian ni tak apa dulu, kemudiankan. Kemudian kita simpan protokol. Protokol kita dah selesaikan semua, and then kita boleh start preview kita punya laporan ni. Anda boleh tekan kat sini, button ni ada satu button preview laporan, dan kita boleh tengok lah. Okey, ni laporan kita secara automatik dia akan keluar macam ni. Semua sekali apa yang kita buat tadi dia akan keluar secara automatik di sini. Dan anda boleh export to Word lah. Kita boleh tekan kat sini, sistem ni akan jalan dan akan provide kat kita untuk satu laporan lengkap dalam bentuk Microsoft Word bila sudah siap dan sebagainya lain, untuk memudahkan kita menulis paper kita. Okey, sekian, terima kasih.